Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Muhammad Faris Official. Salam hujung minggu. Okay, kepada kawan-kawan, hari ini bertarikh 20 Disember 2025. Semalam 19 hari bulan 2025. Okay, hari ini saya nak bagi tahu kepada korang, semalam pada jam pukul 11.20 malam, saya sendiri keluar ke kawasan Bandar Baru Nilai dekat Dataran Dan dan juga kawasan-kawasan kedai-kedai lot sewa dekat kawasan situ. Situ banyak kedai Cina, situ banyak kedai peniaga-peniaga, dan juga di atas tu kalau korang perasan, saya akan tunjuk kejap lagi adalah penetapan warga asing, warga Nepal, Bangladesh yang duduk bertetapan dengan di Bandar Nilai. Okey, hari ini saya nak bagi tahu kepada Kementerian Kesihatan Nilai, Kementerian Kesihatan Seremban dan mana-mana pihak-pihak yang sepatutnya datang untuk buat spot check. Saya tengok kawasan ni dah hampir 3 bulan berturut-turut isu tikus tak pernah selesai. Dan hari ini juga pada jam 12 malam semalam, saya pergi ke salah satu kawasan lot di mana berhadapan kedai Siam. Okey, saya tengok banyak dalam tu sampah tu tikus-tikus, yang mana kawasan itu adalah sangat kotor. Jadi saya tak nak membuang masa kepada view-view semua. Saya tak nak bercakap panjang. Saya nak tengok macam mana penilaian di kawasan Nilai, dekat kawasan Nilai Negeri Sembilan, pihak-pihak kerajaan sendiri dan juga pihak-pihak sepatutnya Kementerian Kesihatan Nilai, Kementerian Kesihatan Seremban sepatutnya datang buat spot check. Sebab kalau awak tengok sendiri macam mana tikus dah gemuk dah duduk kat kawasan tu, nanti korang view, korang renungkan, korang nilaikan macam mana video saya pamerkan dan saya bongkarkan aktiviti-aktiviti yang sekian lama yang tidak pernah diorang buat spot check. Kalau kita tengok peniaga-peniaga Melayu, kita tengok peniaga-peniaga dataran, kalau kita tengok kawasan-kawasan mereka banyak kacau, pihak-pihak majlis, saya nak tengok pihak majlis, pihak Kementerian Kesihatan tolong datang buat spot check. Apabila video ni saya telah pamerkan dan juga telah share kepada korang semua. Kawasan ni saya tahu penduduk-penduduk Nilai, penduduk-penduduk Negeri Sembilan tahu mana saya berada kawasan ni. Okey, dia berhadapan dengan Dataran Dan. Okey, kalau korang nak tahu juga, kita sama-sama kita saksikan video saya pada hari ni. Let's go. Banyak tikus guys. Besar-besar tikusnya. Ni seekor. Banyak tikus guys, besar-besar dah. Lepas tu
Ni tikus punya lah banyak korang. Sebab terlalu kotor. Macam nikmat tikus. Kan kecil semua dah besar-besar kedai boy dah. Punya kotor kawasan ni. Okey.